Kita datangkan sebanyak 5 episod secara bersiri. Para penyampai bagi modul sirah adalah Ustaz Zul Ramli, Ustaz Luqman Makhtar dan juga Ustaz Ad-Din. Ada satu ilmu yang akan membawa kita untuk mengenal baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lebih dekat. Maka jalannya adalah mengenali Rasulullah. Jadi untuk mengenali Rasulullah tidak lain tidak bukan dalam cabang ilmu syariat Islam ada satu ilmu yang benar-benar menunjukkan kepada kita untuk kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah peristiwa yang Nabi hadapi dalam hidup baginda itu kebetulan? Setiap saat dalam kehidupan Nabi, setiap babak yang berlaku pada diri Nabi itu dia bukannya kebetulan. Ada pengajaran, ada pedoman yang boleh diambil. Al-Quran tunjang utama dalam merujukan sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila ulama sirah telah meletakkan itu sebagai prinsip mereka dan kita yang menuntut ataupun yang belajar, yakinlah bahawa apa yang kita pelajari untuk kita cerna pula dalam kefahaman kita, ianya adalah sesuatu yang berasaskan kepada tunjang utama, yakni Al-Quran. Dan kemudian biasanya ulama sirah dia akan ambil perkara tersebut untuk dimasukkan sebagai pelengkap puzzle dalam kisah-kisah yang diceritakan oleh mereka itu, ya. Bagaimanakah ulama berinteraksi dengan riwayat-riwayat sirah? Okay, ulama hadis dan ulama sirah sebenarnya dua ulama yang berbeza. Walaupun mereka saling berkait dan saling memerlukan satu sama lain, tapi sebenarnya ulama sirah ni dia ada kategorinya yang tersendiri. Pernah dengar tentang Empire Rom? Empire Parsi? Agama Kristian itu menjadi alat propaganda, menjadi alat untuk sebahagian pihak orang kata bahasa ni menunggang agama. Kita akan tengok zaman itu rahib, paderi-paderi mereka menggunakan hujah-hujah agama untuk mengumpul kekayaan ataupun memenuhi nafsu syahwat masing-masing. Telaga Zamzam, antara peristiwa yang berlaku sebelum kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya di tempat yang ditunjuk melalui isyarat mimpi tersebut, dia telah berjaya menemui tempat yang tepat. Dan saat dia mula menggali, pada kedalaman yang tertentu terpancar air Zamzam buat kali pertama. Dan pada ketika itu, sekian lama air Zamzam tidak memberi khidmat kepada para jamaah yang melakukan haji, maka sekarang ditemukan oleh Abdul Muttalib. Masihkah kita ingat tentang perjalanan hidup baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bermula saat dalam rahim ibunya? Nabi panggil dia ibu. Dia kata, ya ummi ba'da ummi. Dialah ibu saya selepas ibu saya. Dia besarkan saya, bagi makan saya, bagi minum saya. Ibu Nabi. Jadi nak kata, ya, walaupun Nabi seorang anak yatim piatu, tetapi didikan ayah, sentuhan didikan seorang ayah, Nabi dapat. Ini orang Arab, Quraisy terutamanya, zaman Nabi dah buat dah. Mereka bawa hantar ke letak di environment yang sesuai. Berlakunya pertuturan bahasa dan dari segi sudut orang kata persekitaran kesegarannya, Masya Allah. Ini sedikit sebanyak membentuk Nabi SAW menjadi diri Nabi yang kemudian.